Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan sambung 8.3 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, apakah hasil pembelajaran kita hari ini? Pada akhir pembelajaran, murid dapat memerihalkan sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, pada bab 8, kamu telah mempelajari 8.1 sejarah penemuan keradioaktifan, 8.2 atom dan nukleus, dan pada hari ini kita akan sambung dengan subtopik 8.3 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, seterusnya, apakah itu sinaran mengayon? Apabila suatu sinaran seperti radioaktif melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif, sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengayon. Okey, kita tengok contoh. Okey, bagaimana sinaran daripada matahari dipindahkan kepada bumi? Sinaran dipindahkan melalui dalam bentuk tenaga haba. Kita lihat contoh yang kedua. Okey, katakan berlaku satu pembakaran hutan ataupun pembakaran terbuka. Bagaimana haba dipindahkan? Haba dipindahkan melalui sinaran daripada api yang terbakar tersebut. Jadi manusia yang berada berdekatan dengan hutan tersebut akan berasa panas daripada haba yang dipindahkan. Contoh yang kedua, pembakaran sampah sarap. Katakan di kawasan perumahan kamu berlaku pembakaran sampah sarap. Jadi bagaimana haba dipindahkan kepada manusia yang berdekatan? Jawapannya ialah melalui sinaran. Okey, apakah bentuk sinaran? Ada dua bentuk sinaran. Yang pertama gelombang, yang kedua bentuk zarah. Okey, gelombang contohnya sinaran X dan sinaran gamma. Manakala bentuk zarah pula contohnya sinaran alfa dan sinaran beta. Katakan ini adalah molekul udara yang neutral. Anak panah berwarna merah adalah sinaran. Apabila sinaran melalui molekul udara yang neutral, ia akan menghasilkan ion yang bercas positif dan ion yang bercas negatif. Maka inilah sinaran mengayon. Contoh yang kedua. Katakan bulatan yang berwarna biru ini adalah atom ataupun molekul yang neutral. Anak panah berwarna merah adalah sinaran. Apabila sinaran melalui atom ataupun molekul yang neutral dengan tenaga yang mencukupi, maka ia akan menghasilkan elektron yang bercas negatif. Maka ini dipanggil sebagai sinaran mengayon. Kesimpulannya, sinaran mengayon adalah tenaga yang mencukupi untuk mengeluarkan elektron daripada atom ataupun molekul yang neutral. Yang kedua, ia akan menghasilkan ion positif dan juga ion yang negatif daripada atom ataupun molekul yang neutral. Seterusnya, katakan bulatan yang berwarna hijau ini adalah atom ataupun molekul yang neutral. Jadi bagaimanakah sinaran tidak mengayon terbentuk? Anak panah berwarna merah ialah sinaran. Apabila sinaran melalui atom ataupun molekul yang neutral, tetapi dengan tenaga yang tidak mencukupi, ia akan menghasilkan sinaran tidak mengayon. Kesimpulannya, sinaran tidak mengayon ialah tenaga yang tidak mencukupi untuk mengeluarkan elektron daripada atom ataupun molekul yang neutral. Maka tidak terdapatlah ion yang bercas positif maupun ion yang bercas negatif. Sinaran mengayon dan tidak mengayon dalam spektrum elektromagnet. Contoh-contoh gelombang dalam spektrum elektromagnet. Yang pertama gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga sinaran inframerah, yang keempat sinaran cahaya nampak, dan yang kelima sinaran ultraungu. Semua ini merupakan contoh sinaran tidak mengayon. Sinaran tidak mengayon tidak berbahaya kepada manusia. Manakala sinaran X dan sinaran gamma merupakan contoh sinaran mengayon. Jika sinaran mengayon, ia adalah sedikit berbahaya kepada manusia. Sekian, terima kasih.